dia kepekatan, kerasaan jadi kerasaan Kita tengok, kita gunakan pisau mata kail ni baik. Ni function dia untuk kita compact cheese ni. So kita dah guna. So kita akan guna sampai ujung, sampai licin. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat apa dengan benda ni? Kita kikis dia, kita kikis cantik-cantik, nampak? So tepi dia semua berguna kita kikis cantik-cantik, nipis-nipis alam, kita masukkan, nampak? Okey, ini kita nak bagi rasa lagi Grana Padano ni dekat dalam sos cheese kita yang ni, nampak ni? Sos ni, yes. Kita akan blend dia. Kita akan blend dia, nampak ni? Nampak ni? Banyak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan blend dia. So rasa cheese Grana Padano ni akan lebih pekat, lebih kuat. Kita gunakan dia. Balik. Kita kikis. Balik. Sekejap, kita tarik semua. Bau dia wangi Bau dia sangat wangi Balik. Okey ni. So kita campur lagi dengan ini. Sos cheese kita tengok dia kepekatan, kerasaan jadi kerasaan dia rasa dia pekat, melikat. So kita blender dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia pekat habis-habis, kita blender jadi sos. Allahu Akbar.